Abang dan kakak, kalaulah saya tanya satu soalan dekat sini, siapa yang nak hidup sihat? In factnya, semua orang akan nak hidup sihat. Tapi pada realitinya, kita tengok, tidur pukul 3 pagi, air manis setiap hari, makan ikut suka hati. Dan pada akhirnya, kita kata, aku tak ready lagi. Padahal, kita bukan tak ada masa. Cuma kita belum betul-betul sedar betapa pentingnya untuk kita jaga kesihatan diri kita. Sebab kita kena ingat, badan kita ni penat, badan kita ni letih, badan kita ni perlukan rehat. Tapi kita sentiasa paksa diri kita untuk kerja lebih kuat lagi. Abang, nak jaga kesihatan ni bukannya susah. Bukannya kita terus pergi gym 2 jam. Ataupun bukannya kita suruh diet sampai tak makan nasi sekalipun. Tapi bermulalah dengan benda yang kecil. Contoh, kita selalu minum air masak, tidur awal. Jalan 10 minit pun dah memadai. Sebab kita perlu ingat, satu perubahan yang besar bermula daripada satu langkah yang kecil. Ramai orang ingat hidup sihat hanya tentang badan yang cantik. Hakikatnya, dalam Islam, menjaga kesihatan adalah satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud mukmin yang lebih kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, namun pada kedua-duanya ada kebaikan. Hadis ini mengajar kita supaya menjaga kekuatan fizikal, mental dan rohani. Mulakan dengan perkara yang mudah, makan secara sederhana, bersenam, tidur yang cukup dan menjaga kesihatan. Ingatlah, badan yang sihat memudahkan kita beribadah, bekerja, mencari rezeki dan berbakti kepada masyarakat. Abang dan kakak, jadi jom kita sama-sama amalkan gaya hidup sihat. Sebab apa? Percayalah, apabila badan kita sihat, ibadah kita pun akan lebih terjaga dan hidup kita akan jadi lebih bahagia.